raya dah nak dekat. Nak pergi mana? Jom je lah. Korang tahu tak, bila nak dekat raya, rumah dah cantik, kuih raya dah penuh balang, tapi satu benda ni selalu orang lupa. Apa benda? Bunga. Kalau nak bagi rumah nampak lagi hidup masa Aidilfitri, cuba datang tengok dekat Pudu Ria Florist Chan Solin, Kuala Lumpur. Dekat sini, korang boleh jumpa macam-macam fresh cut flower yang dijual secara wholesale ataupun retail. Nak beli sikit untuk hias rumah pun boleh, nak ambil banyak untuk event pun ada. Okey, jom kita masuk kat showroom dia. Ramainya orang. Dekat sini ada harum sendal malam. Wangi juga ada tulips, ada mixed flower, ada peony, macam-macam colour, elegant. Yang pink ni sesuai lah untuk raya kan. Carnation macam-macam colour dekat sini. Cantik tak? Masuk pula kat bahagian ni, wangi je. Dekat sini ada macam-macam lily, ada pink, yellow, white. Pilih je mana yang berkenan. Jebera, orchid pun banyak dekat sini. Wah, rose lah. Dekat sini pula macam-macam rose. Daripada Malaysia ada, daripada India ada, daripada China ada, daripada Ecuador pun ada. Diorang juga ada buat plant services termasuk repotting untuk pokok hiasan. Jadi kalau korang punya rumah dah lama tak tukar pasu, boleh buat sekali dekat sini. Kalau nak buat bukit hadiah raya atau floral arrangement untuk dekor rumah ataupun open house, semua boleh settle dekat sini. Pusi willow ni pun cantik. Tahan lama, tak perlu siram air, nak custom pun boleh, nak ready made pun ada. Ini pula bambu, kalau korang tak berkenan dia punya design, korang boleh request sendiri korang punya design dekat florist table. Bunga tropika pun ada kat sini. Aksesoris bunga pun lengkap, senang cerita semua benda berkaitan dengan bunga memang ada. Tak kisah korang florist, plant lover, event planner atau nak sekadar cuci mata tengok bunga cantik sambil rasa mood raya. Raya dah nak dekat ni, bagi rumah kita sekali berbunga dan raya jadi lebih bermakna.